Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Puan Nur Efariza binti Tan selaku pensyarah khusus keterampilan bahasa dan komunikasi para rakan seperjuangan serta hadirin sekalian. Berdiri saya di sini bukan sekadar untuk menyampaikan bicara kosong, tetapi untuk mengetengahkan satu isu penting berkait rapat dalam profesion keguruan, iaitu kebertanggungjawaban sosial guru dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tajuk yang dipilih ini adalah berdasarkan tema keterampilan bahasa dan komunikasi dalam pendidikan. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu izinkan saya mendefinisikan beberapa kata kunci yang terdapat dalam tajuk syarahan saya pada pagi ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kebertanggungjawaban membawa maksud perihal iaitu sifat bertanggungjawab, manakala sosial pula membawa maksud segala yang berkaitan dengan masyarakat atau berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. Dengan itu, tajuk syarahan saya ini merujuk kepada tanggungjawab guru dalam memupuk komunikasi di samping memartabatkan bahasa Melayu kepada diri sendiri serta para murid. Perkara ini persis bab kata peribahasa sambil menyelam minum air. Naik rakit ke seberang segera, melihat nelayan menarik pukat. Wahai guru tunjang negara, bahasa Melayu marilah angkat. Hadirin yang dikasihi sekalian, sudah terang lagi bersuluh, komunikasi di dalam bilik darjah perlu mengutamakan etika dan inklusif. Guru harus memastikan setiap murid dapat memahami serta menyesuaikan diri dengan pembelajaran tanpa rasa terpinggir. Menurut Asma Haji Omar juga, bahasa yang digunakan haruslah sopan, jelas serta tidak mengandungi unsur diskriminasi atau stereotip. Misalnya, pendekatan komunikasi yang menghormati latar belakang budaya dan tahap keupayaan murid dapat membina suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan harmoni. Oleh itu, komunikasi yang berkesan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan menggalakkan interaksi yang sihat antara pendidik dan murid serta komunikasi yang beretika menjadi elemen yang penting dalam meningkatkan keintelektualan dan profesionalisme seorang pendidik. Selain itu, lontaran isi yang kedua pula iaitu penggunaan bahasa Melayu yang membangunkan pemikiran kritis dan nilai moral. Pendidik yang intelektual tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing murid untuk berfikir secara analitikal dan inovatif. Sebagai contohnya, melalui teknik soal jawab yang berstruktur, perbincangan yang mendalam dan penggunaan bahasa yang tepat, pendidik dapat merangsang minda murid agar lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan, iaitu bahasa yang baik bukan sahaja sebagai menyampaikan ilmu, malah membuka ruang kepada perkembangan intelektual murid serta menjadikan guru sebagai seorang pendidik yang berfikiran luas dalam menjana penggunaan bahasa Melayu, khususnya melalui teknik yang digunakan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, dalam meniti arus kemodenan ini, penggunaan teknologi digital malah kepelbagaian teknologi yang muncul seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan memberi satu ajakan paradigma kepada kita
khususnya para pendidik. Kemahiran komunikasi dalam era digital mampu memperkasakan keintelektualan pendidik. Guru perlu menguasai teknologi komunikasi untuk memastikan penyampaian ilmu tetap relevan. Penggunaan platform seperti pembelajaran dalam talian, video interaktif, dan media sosial harus dimanfaatkan dengan beretika dan bertanggungjawab. Kemahiran mengawal kandungan digital serta memastikan murid memahami batasan dalam komunikasi maya adalah sebahagian daripada keintelektualan seorang pendidik moden. Seterusnya, salah satu badai dalam pendidikan kita ialah kecelaruan dalam penggunaan bahasa Melayu. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul dan tepat dalam kalangan murid serta diri sendiri. Nik Safia Karim Tur mengemukakan guru harus menggunakan bahasa Melayu secara gramatis, fasih dan konsisten dalam penyampaian ilmu. Selain itu, guru juga perlu menegur dan membetulkan kesalahan bahasa Melayu murid secara berhemah bagi membentuk kebiasaan penggunaan bahasa yang betul. Latihan berterusan seperti aktiviti penulisan, pembentangan lisan dan perbualan akademik yang berkualiti juga harus diperkasakan oleh guru untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid. Kesedaran dalam kalangan pendidik mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemantapan bahasa Melayu akan memastikan bahasa ini terus berkembang dan digunakan dengan baik dalam konteks pendidikan. Keintelektualan guru dalam penggunaan bahasa Melayu menjadikan komunikasi berkesan dalam pendidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, kesimpulannya, pemantapan komunikasi berkesan dalam pendidikan adalah kunci utama dalam menjana keintelektualan pendidik. Seorang pendidik yang memiliki komunikasi yang baik bukan sahaja mampu menyampaikan ilmu dengan jelas, tetapi juga menjadi pemimpin dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan beretika. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengasah keterampilan bahasa dan komunikasi agar kita dapat melahirkan generasi pendidik yang berwibawa, berilmu dan dihormati. Bersatu hati memupuk ilmu, martabat dijaga, bahasa diperkasa, komunikasi jelas menjana ilmu, pendidik bijaksana dihormati sentiasa. Sekian, terima kasih.